Saya ada tanda-tanda ni, di hitam ni kan. Ni nak kaki ni sebenarnya nak kena potong. Berlari daripada doktor-doktor 3, doktor pakai SKM tu kan. Doktor Ridwan, kami nak tolong you, nak selamatkan nyawa. Sorry lah, kaki aku hilang. Sebelah tu dah mati dah. Dia potong mula-mula kelingking dia, ibu jari dia. Lepas tu dia sampai ke lutut. Lepas tu dia potong peha. Yang keempat dia pula dikebumikan. Benda tu dah dikebumi. Aku trauma, tak nak aku. Satu mati. Kalau you dah betul-betul tengok kan, ada seorang tu, air tu nitik-nitik, air bisa. Saya dah trauma, saya lari, merangkak saya. Tak boleh berjalan sebab diabetes saya. Baik, cerita balik yang saya pakai boxer. Bila saya pakai boxer, saya balik. Kenapa saya rasa nak tidur, macam rasa rehat. Tilam pedih belakang, saya tak boleh tidur. Yang tilam tu hanya sekadar tilam. Saya tidur atas cushion sebenarnya. Sebab bila letak benda kat belakang ni, dia macam kena, macam orang beranak, tahu. Pedih kan? Jadi saya sakit belakang. Kenapa rasa hilang sakit tu? Instant tau. Dan saya besok pagi, saya terbangun 4:30 pagi waktu tahajud kita. Selalunya saya akan bangun pukul 12, 12:30, pukul 1, 1:30, 1:45, 2 suku. Macam tu lah. Kadang-kadang 20 minit. Baru terletak tidur. Nak kencing. Dia kencing main-main kencing tepi-tepi je, mimpi. Dalam bentuk mimpi. Kalau sekali kencing ni dah sangat bagus ni, saya kata mungkin besok ni kebetulan kau aku punya psychological effect kan, kita punya secara psikologi. Besok pun macam tu, bisa langsung tak kencing, tulat tak kencing lagi. La ilaha illallah. Saya kata kalau ni baguslah. Besok saya bawa Datin kan, jom kita beli seluar. Walaupun tak muat, aku nak pakai sampai ke lutut. Jadi sebab kaki saya ni nak kena potong. Jadi bacaan gula saya dalam masa 2-3 minggu saja turun sampai 4.2. Dia tak ada hypo. Orang kalau dalam perubatan turun sampai ke 4-5 tu dia hypo. Tak ada. Saya pun aneh dan pelik. Dan akhirnya daripada tak nak bersama dalam bisnes ni, saya terjebak masalahnya.